Get auto debit lebih memudahkan peniaga. Tuan-puan, method akaun emas Gap yang diperkenalkan oleh Public Good, dia bantu peniaga yang mana kita tidak perlu lagi risau, di mana sistem ni bantu peniaga untuk buat penolakan daripada akaun bank tuan-puan. Tuan-puan boleh set setiap berapa hari bulan untuk sistem bantu buat belian emas kepada tuan-puan. Contoh tuan-puan set setiap 1 hari bulan, 250 ataupun 500. Jadi setiap 1 hari bulan, sistem ni akan bantu tuan-puan untuk buat belian ataupun buat tabungan emas di akaun emas Gap. Kita sebagai peniaga, tuan-puan sebagai peniaga mungkin sibuk dengan urusan lain. Jadi metod ni amat sesuai supaya tuan-puan tidak ketinggalan untuk buat tabungan emas. Yang mana emas ni dapat bantu tuan-puan kekalkan keuntungan tuan-puan dalam bentuk emas dan digunakan sebagai rolling modal peniaga tuan-puan. Dan tuan-puan, jangan takut, akaun Gap auto debit ni dia tidak ada double deduction. Maksudnya jika 1 hari bulan tuan-puan tidak ada baki yang mencukupi, contoh tuan-puan set 500 tapi baki di dalam akaun bank tuan-puan tu hanya 400, tak cukup 100, dan dia tidak akan buat deduction ataupun penolakan. Tuan-puan boleh buat tabungan sendiri. Buat tabungan sendiri seperti biasa FPX online banking. Dan pada bulan hadapan, dia tidak akan buat double deduction seperti bank. Dia tidak akan buat penolakan 1,000. Dia hanya buat 500 sahaja. Dan tuan-puan, ianya lebih selamat lah. Lebih selamat kepada tuan-puan. Tidak ada double deduction. Sebabnya, dia bukannya kita bayar hutang, tetapi sistem tu bantu kita untuk membuat tabungan. Jadi tuan-puan, untuk bermula dengan kaedah yang simple, kaedah yang mudah, tuan-puan boleh bermula dengan akaun emas Gap mengikut bajet tuan-puan. Jadi tuan-puan boleh like video ni, follow saya, rujuk di profil saya, buat pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas dan juga tunjuk ajar cara-cara tabungan emas. Assalamualaikum.